Pink. Yeah. Tapi kalau korang perasan, asal lupa bawa handbag Aslah. Jadi ini apa? Semua salah Harry. Itu bukan handbag aku. Itu macam barang, tempat letak barang. Oh. Semua salah kau. Semua salah aku. Kau tak bawa aku punya bag tu. Bag sendiri bawa sendiri. Kenapa kau cakap macam tu? Kau meragut perasaan aku. Dan kali kasih tahu, Harry tolong bawakan bag. Kau kena tahu job kau apa. You should know your level and job scope. Yoko. Cepatlah Harry. Apa? Cari tempat sesuatu lah. Tempat apa tu? Aku nak cari spek mata baru. Spek mata. Beribu sudah spek mata kau aku tengok. Kau tahu tak yang hari tu? Sakadap Chanel, sakadap. Yang hari tu aku beli yang kosong tu, aku nak beli lagi satu tapi nak yang petak punya. So cari spek, dan sebagai orang kiri aku, kau memang jadi pembantu aku hari ni untuk pilihkan. Kedai spek. Kita cari Ray-Ban. Anak Ray-Ban. Mana Ray-Ban? Orang-orang tua je yang pakai Ray-Ban. Kau ada Ray-Ban kan? Orang tua je yang pakai. Guys, dia bilang pakai Ray-Ban orang tua, punya main sama mata Ray-Ban tu. Orang lain pakai smart lah, kalau kau macam nampak tu sikit. Yelah, Selain Ray-Ban apa lagi spek mata? Gentle Monster lah. Gentle Nampak Monster. sangat tak tahu Gen Z punya kan? Kau orang apa? Millennial? Millennial. Di manakah Gentle Monster, guys? Boleh tak kalian bantu saya? Cringe. Mana Gentle Monster ni? Ha, tu di bawah. Oh, jom. Hebat kan aku tu tolong cari. Tak, cringe. Meluat. Sebab aku terpaksa sekarang ni. Sebab aku macam meluat. Meluat. Iya. Mark my words. Dipikirnya kita ni tak meluat sama dia. Meluat. M. Meluat. E. Eluat. L. Luluat. Cakap satu kali siap kot. Tak payah mau banyak kali. Asal terasa? Terasa ke tu? Saya tetapkan angle awak. Tak payah. Aku kalau shoot Tolong gitu. ada tukang atur. Hah? Tadi cakap kena faham job scope. Faham bahasa je lah. Faham bahasa senang cerita. Faham bahasa? Ni kau tak faham. Faham bahasa, faham. Kau tak faham bahasa sekarang ni. Tak Faham lah. bahasa. Meluat dengan kau. Ya ke? Busuk. Wai. Busuk jangan main ha. Okay, let's go. So guys, now saya nak cari spek mata baru. Sebab saya tengok kat konten abang yang saya pakai bulat tu kan, macam cantik pula. Tapi untuk spek mata ni asal akan suruh Harry yang bayar. Sebab dia kan fully batak. So saya akan pilih, harga dia mahal, RM1,000 lebih. Harry bayar. Ni macam over sangat lah. Dia pula yang mencarinya. Hey. Ni macam over kan? Which one better? Ni macam humble sikit. Oh, this one look good on you. Ooh. Macam begini ni susah mau match. Itu pun nak tanya aku. Kau tengok aku pakai macam mana? Anytime. Hari-hari pakai. And I look good. Wah. Do. Okay tak Harry yang ni? Smart. Tipu. This is so you. Should I this one? Yeah. Sangat sesuai. Oh, I don't need your opinion. Saya yang pilih tu. Saya yang ambil tu. Mestilah saya tahu. Cantik tak korang? Ini tadi Harry try lah. Waswas-lah rampas daripada dia. Sebab dia kan kuliah lah. Banyak kali aku ulang ayat tu. Apa-apa saya minta maaf ya. Asrimullah. Asalah. Cikgu Samsia. Spek mata Cikgu Samsia. Ya ke? Tak ingat lah aku. Ni Cikgu Aku dah Samsia. lupakan dah momen kita Cikgu Samsia ke Cikgu Syabul tu. Aku dah lupa dah. Terasa kau, terasa. Menusuk kau. Harry nak yang ni. Ha? Mintakan dia. This one? Tu pun nak kena suruh. Ha. Pergi dah bagi counter. Hege. Aku nak pergi tengok spek mata yang lain. Kau Okay. uruskan bahagian sini Lepas tu nanti kau bayarlah pandai-pandai kau. Saya bayar? Bolehlah. Hai. Kau bayar dulu kat sini. Aku nak pergi tengok spek-spek yang lain. Kau yang mau beli spek, aku yang bayar. Tapi suruh kau tak bawa aku punya handbag. Aku tak dekat nak bayar. Oh, kat dalam beg. I don't know. But you pay. Nanti bayar balik lah. Saya pula kena bayar balik pula. Dia tu pun nak berkira like. Kau lagi banyak duit dari saya. Saya bayar dulu, nanti bayar kemudian. Anak. Kecam dia guys, kecam. Asal nak kau nak berkira-kira dengan aku? Bukan masalah berkira. Ujung bulan ba ni? Ujung bulan gini. Awal bulan dapat dah menipu satu, berkira satu. Kecam. Check condition. Hello? Oh, okey tak?
Dan Check condition. So aku nak pergi tengok-tengok yang lain. Kau handle tak? And bayar for me. How much? 1,100 lebih. Asla 1,000 lebih. Bayarlah. Lepas tu my nak suruh God. aku buat apa? 1,000. Ini last lah aku buat konten sama Asla. Lepas ni jangan lagi ada konten-konten jalan-jalan. Aku pun cari cantik. Aku rasa nak beli semua. Dua. Berhenti kau. Lagi satu pun lawa agak. Nak payah. Can I get this? Oh, No way. one more thing. Lawa agak. Woohoo. Weh, malang siapa kahwin dengan kau ni. Kedekut. Bukan masalah kedekut tak kedekut. Ini konten kau. Malang. Meluatnya. Sudah saya bayar itu. Now asal dekat kedai LV. Saya nak cari handbag pula. Sebab saja korang tak ni lawa gila nak mampus. I really wanna cry. So cantik. Yang satu lagi this one. Kenapa kau buat muka macam tu? Tak suka? Lama pula kita di sini. Baru je kita masuk sini. Ini lawa gila, sumpah. Wah. Semat. Tapi ni murah. Ini jangan cakaplah harga dia. Mana kau rasa cantik? Ni atau ni? Ha. Saya rasa yang cantik yang Meluat. padahal blushing. Ini kalau keras macam ni boleh ketuk kepala kau. Betul juga. Inilah kalau ini dengan itu ini. Cukup tak duduk dalam bank? Kalau itu mau bayar sendiri oh. Kedekut. Rasanya bakal isteri Harry sebab kedekut. Konten apa nih? Mau bikin memalukan Harry? Bukan. Bosan lah. Apa yang bosan? Bosan Bilang jalan-jalan. Saya mau buat persembahan Marjalok Mega di sini. Baru ndak bosan. Kalau partner dengan Syami mesti lagi happening. Kat sini ada handbag limited edition. 34,000. 34,000. 3,000 dah lah. Dah ada diskaun ke? Kalau 13,000 tadi dah ambil dah ni. 30,000 pula. Kurang sikit tak boleh ke bang? Sama-sama Islam juga kita. 30,000 hanya untuk beg sahaja. Gila. Dunia. Kalau hantaran 30,000, baloi ya. boleh. Ini kalau kau bilang beg 30,000, minta maaf. Tapi kalau mampu beli 30,000 beg, maksudnya hantaran kena 2 kali ganda. 60,000. Siapa cakap? Aku. Mau kasih makan satu negeri? Punya ram hello. 30,000. Hantaran bukan untuk bagi makan orang. 60,000. Untuk bagi makan bini kau lah. Kesiannya siapa jadi bini Harry nanti. Oh. Kotak misteri. Cantiknya kau tak ada. Oh, macam tu. Rasa macam nak yang ni je lah. Sebab ni dia more cheaper than that one. Sebabkan Harry akan bayar. So, this one. Bila masa saya bayar? Bila masa saya setuju saya bayar? Saya tak bawa kad. Semua salah awak. Boleh keluar kok dari kedai ini. Pergi ambil dulu sekejap. Bayar balik boleh lah. Kalau bayar balik saya okey. Dia keikhlasan ni kena ikut ni juga. Diri sendiri. Kalau tak ikhlas nanti bahaya. So kau tak ikhlas lah keluar dengan aku? Okay. Bukan keluar. Mau belanja tu. Kalau setakat makan apa semua okey lah. So korang asal-asal ini last kot. Asal buat dia macam kuli sebab dia dah start nak tak ada mood. Tapi kalau korang nak tahu, bag ni harga 7,600. Asalkan bayar balik. Asalkan bayar balik. Tapi asal saja je nak suruh dia bayar sebab nak buat dia marah satu. Yang satu lagi nak cukupkan syarat
macam mana yang haters cakap kuli batak tu. So ini asal tunjuk dia kuli batak. Sebelum ni asal tak layan dia macam kuli batak korang yang cakap asal macam kuli batak, asal layan kuli batak. So I show you guys, ni yang korang nak kan. Harry dia macam dah start tak ada mood sikit dah sejak pada asal suruh dia bayar beg LV. Tapi asal faham je kalau asal pun asal takkan belanja orang harga macam ni, faham tak? So asal faham je side dia. And asal akan bayar balik sebab that's my bag. Of course, I pay for it. Dia macam tak ada mood korang. Tapi korang jangan cakap Harry kedekut tau. He's so nice to me. Before ni pun dia pernah belikan Azlah card holder LV harga 3,000. So dia tak kedekut macam mana yang korang nampak. Ini cuma dia sakit hati je kot sebab aku layan dia macam kuli batak seharian. And aku pula marah-marah dia. Tiba-tiba aku suruh dia bayar beg harga 7,000. Of course lah dia akan tak ada mood. Faham tak? Nah, so that's normal. Memang itu apa yang saya nak buat pun. Aku memang nak buat kau tak ada mood. Memang nak buat kau mengamuk. Kadang inilah satu kelebihan kalau korang datang kedai-kedai luxury macam ni tau. Diorang akan layan korang like A+. And you guys can get free drink. You can have your orange. Yeah. Cause later you have to pay more. So kau anggap harga jus orange ni 7,000 tu. This is for Harry. Thank you, Harry. Biasa je nya bag-bag sling bag ni. Biasa je. Next time kita akan angkat yang putih tadi tu. Because I wanna cry. So beautiful. Okay, nice. Harry dah buat muka kat belakang kamera tu. It's a payment time. Nak tahu boleh kan tak ni? Dia ada limit. Sudah ditolaklah duit tu? Sudah. Ni Allah murah rezeki Harry Azrul. Ini orang kata kawan kerja ni kena saling membantu. Boleh bayar tadi? Kalau tak lagi 1M konten ni dah laptop. It's okay. Yang penting dah dapat apa yang aku nak. That's fine. Sebelum lah tunggu dia bungkus. Ya, jap aku call Ian jap. Nanti pergi je luar ah. Kenapa pula? Hey. Dengan mic yang dia bawa dia baju betul tu. Takkan aku nak menjerit kat sini. Dia merajuk betul guys. Ya Allah. Aku pula yang takut. Tadi nak sangat buat dia marah. Guys, the real Harry marah. Dia tinggal je semua barang-barang ni bagi aku yang angkat sendiri. Janganlah macam tu, kan tengah buat konten. Apa? Show some happiness. Nah. Gila sini. Pegang. Bawalah sendiri. Buat betul mau suruh-suruh orang. Tahu ni. Dari awal sampai Peganglah. kau ganti balik duit kau ah. Kenapa pula nak kena ganti? Tak apalah, jangan laju-laju. Satu hari 2 jam saya shoot konten. Lebih-lebih makin menjadi-jadi. Jadi apa? Aku pun ada kerja lain juga. Jalanlah pelan-pelan. Janganlah kena angkat barang-barang ni. Angkatkanlah. Tak payahlah rakam Moina. Kan aku tengah buat konten. Kau tu yang kenapa tiba-tiba. Dan apa konten jalan-jalan kalau tak rakam. Peganglah. Ni barang ni peganglah. Pegang sendiri. Kan. Wah, lajunya berjalan tu. Apa, ingat ini runway Balenciaga? Dia rasa ada kamera di depannya. Tak apalah korang. Dia marah Azlah ni. Nak pujuk-pujuk tu nantilah. Wait! Kau kenapa? Barang-barang barang? Kau lah tak nak angkat kan? Mau diikut moodmu sih ya? Kau ambil ni memang. Suruh-suruh orang. Kau pikir aku ni apa? Angkatlah tu. Balik kita. Kau dilayan bagus-bagus makin menjadi-jadi kau sana. Kau pikir kau siapa?
Kalau kau nak mau ikut balik, kau naik Grab saja. Ay,